Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Dan kalau kita tanyakan apalah kaitan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dalam sebaik-baik bentuk dengan ayat-ayat awal, watin wa zaitun sebagai contoh. Okey. Sebagaimana yang saya sebutkan dalam video yang pertama dulu, bahawa watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin memiliki falsafah yang begitu luas dan sukar untuk kita terangkan dalam tempoh yang sekejap. Tapi antara ulasan yang menarik dibawakan oleh ulama, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dalam bentuk yang terbaik secara fizikal, juga secara dalaman. Tapi kalau kita nak kekuatan daripada sudut fizikal, maka amalkanlah pemakanan yang baik. Antara makanan baik yang ditawarkan dalam Al-Quran adalah buah tin dan juga buah zaitun. Dan saya masih ingat ketika saya membaca ulasan daripada Al-Imam Ar-Razi, yang mana beliau menyatakan buah tin antara buah yang mempunyai khasiat yang sangat tinggi, antaranya berfungsi mengubati penyakit al-bawasir ataupun disebutkan dalam bahasa Melayu penyakit buasir.